Yang Maklumat Perdana Menteri telah meneliti beberapa maklum dan telah seterusnya meminta agar pihak Kementerian Pendidikan meneliti aspek-aspek persiapan terutama bagi prasekolah 5 tahun dan tahun 1 untuk usia 6 tahun, yang mana bukan hanya dari segi pendanaan pihak MOF Kementerian Kewangan diminta untuk meneliti proses bagi mempercepat mengikut tata cara yang rapi, tapi juga kerjasama rapat dengan pihak Kementerian Kerja Raya khususnya JKR kerana untuk menyiapkan bilik-bilik darjah yang baru menggunakan sistem Industrial Building System IBS, perlukan kerjasama yang baik dengan pihak JKR, dan guru-guru juga perlu disiapsiagakan melalui Institut Pendidikan Guru ataupun IPG supaya bukan hanya sekiranya ada penambahan pelajar dalam tahun 1, memandangkan tahun depan kita akan ada kemungkinan budak-budak yang 6 tahun ataupun 7 tahun bersekali, jadi perlu pertambahan guru di situ, tapi juga ada permintaan daripada institusi seperti Mahat Tahfiz yang inginkan guru-guru terutama bagi tingkatan 1 ke atas dalam persiapan mereka untuk mengambil SPM Bahasa Melayu dan Sejarah. Pada masa yang sama, Yang Maklumat Perdana Menteri juga telah mengarahkan agar kedua-dua Kementerian Pendidikan yang akan menguruskan SPM dan juga KPT untuk tingkatan 6 dan matrikulasi supaya apa yang Yang Maklumat Perdana Menteri telah umumkan iaitu laluan ke IPTA bagi pelajar-pelajar yang melalui sistem pendidikan termasuk Mahat Tahfiz, UEC ini diperjelas. Jadi itu nanti akan disusuli dengan kenyataan daripada pihak KPM dan juga pihak KPT.